Okey geng, Assalamualaikum. Tu dia bila hangpa nampak yang Reddit depan ni, hangpa faham-faham dah. Saya nak iklankan ataupun saya nak update kata cabutan betuah kita untuk bulan 7. Ni dia. 2 biji Reddit. Ni ada lagi satu Reddit. Sekejap lagi kita cerita abang Reddit ni. Okey, Reddit ni yang kita akan bagi untuk bulan 7 ni adalah merah, grey dan juga merah hitam ataupun ada orang panggil merah skala. Okey, dua. Dia sebenarnya saya sayang kalau merah ni. Saya sayang kalau merah tapi dah kita janji nak bagi, tak payahlah, kena bagilah. Kalau hangpa tengok saya duk ride motor pun selalu saya akan naik motor color merah. Saya sukalah kalau ride color merah ni, kita rasa seronok. Seronok nak naik bila color merah. Color kuning ke apa syok juga, tapi saya selalu banyak naik mana merah lah. Okey, kita akan bagi color merah, grey dan juga merah hitam. Untuk cabutan betuah bulan 7 kita akan cabut pada 27 hari bulan malam. Saya cabut awal 5 hari sebelum habis bulan. Sebab apa? Saya nak orang yang dapat motor ni boleh pergi Reddit member. Contoh dia, kita cabut tu hari Senin malam. Esok tu kalau hari Selasa hampa nak main ambil pun dah boleh ambil dah. Ataupun hampa nak main hari Khamis, sama ambil motor, terus shoot pergi Reddit member pun boleh. Tu sebab kita nak cabut awal lebih kurang 5 hari daripada sepatutnya. Selalunya kita akan cabut 30 hari bulan ataupun 31. Kali ni saya cabut awal 5 hari. Sebab saya nak orang yang ambil motor tu boleh ready untuk pergi ke Reddit member. Tapi kalau dia tak mahu pergi pun tak apalah. Saya bagi contoh kalau dia nak pergi Reddit member. Sebab tu saya cabut awal 5 hari. So selesai no? 2 biji motor untuk cabutan betuah bulan 7 Reddit. Okey. Lepas tu akan tanya lagi kat saya macam mana nak join cabutan betuah lah, itulah inilah. Sebenarnya dia tak perlu join, tak perlu isi apa-apa pun. Setiap orang yang beli barang dekat EXA, di kedai EXA, dengar betul-betul di kedai EXA ni salah satunya kedai EXA Perlis, kedai EXA Penang, kedai EXA Ipoh, kedai EXA KL, kedai EXA Kajang, kedai EXA Shah Alam, kedai EXA Johor, kedai EXA Kuantan, Terengganu, Kelantan. Kesemua tu kalau pergi beli di situ hampa akan dapat satu kertas, depa akan suruh tulis nama, tulis nombor telefon. Kalau depa terlupa bagi, hampa minta. Kadang-kadang pun staff kalut-kalut pun depa boleh terlupa juga. Hampa minta kat depa, abang nak isi nama yang cabutan betuah tu, depa akan bagi. Hampa isi, nanti kita akan dalam satu tabung besar tu. Setiap bulan depa akan hantar balik kat Perlis, kami akan cabut. Okey, tu cara beli di kedai. Kalau lagi satu cara lagi, beli di website EXA, yang mana saya ada buat satu website tu. Hampa beli dekat website tu apa saja barang. Sama juga di kedai-kedai tadi pun, apa saja barang hampa layak untuk dapat cabutan betuah tu. Itu saja. Tak perlu kata ada limit, perlu RM100 baru dapat, perlu combo baru dapat, tak ada. Hampa beli barang RM5 pun dapat, beli barang RM10 dapat, beli barang RM1 dapat, beli barang nilai apa pun tetap dapat cabutan betuah. Okey no? Selesai no? Saya update tu, harap faham lah. Okey. Nak senang lagi, saya ada letak link tu, hampa klik link tu, terus boleh beli dekat website. Okey, yang ni, apa dia ni? Yang ni adalah motor Wan Kandiak. Motor Wan Kandiak dah siap dah. Okey. Hari tu ni siap dengan cara standard lah, tapi dia minta kita jalan pipe on pula dah kat dia. Jadi kenalah setting pipe on bagi kat dia. Dah buat blok apa semua siap dah. Ni dah ready dah lah. Dia boleh main ambil dah lah ni. Wan Kandiak ambil cepat. Motor dah siap lah ni. No? Jangan lupa bawa duit. Malam ni gift bagi banyak-banyak sikit kat dia. Dia nak ambil duit ni. Dia nak ambil motor ni, duit tak payah ni. No? Dalam masa yang sama saya nak update sikit. Ni adalah pipe on EXA punya brand. Okey? Ni baru siap dia punya final, kita punya apa? Final testing, final test, final semualah. Kilang hantar last sekali 2. Saya boh kat dia satu, nanti kat motor saya satu untuk saya ride pergi ke Reddit member. Okey, tapi saya ada minta kat kilang sebab saya dah bawa order dalam lebih kurang 1000 batang. Cuma kilang boleh siap dalam 30 ke 50 batang sahaja sebelum Reddit member. Saya minta dia cepatlah, saya kata, sebab orang nak pakai, orang nak kena set lagi. Jadi kita tengok kalau sempat siap saya akan buka jual nanti. Yang 900 lebih lagi nanti tu semua selepas Reddit member lah. Sebelum Reddit member ni saya ada minta kat kilang tolong start buat kat saya dalam 30 ke 50 biji batang exhaust untuk saya boleh jual dan support kat market mana yang tak ada exhaust lagi boleh cuba. Untuk result dia nanti saya akan share. Saya akan share kat hampa result exhaust kita ni macam mana. Nak buat exhaust ni dia bukan macam semudah exhaust 4 stroke. Exhaust 2 stroke dia lain macam sikit. Hari-hari kena deno kerak sambung. Dah selesai hantar pergi kilang. Kilang buat pun 2-3 kali hantar barulah dapat balik macam mana yang kita nak. Result memang saya boleh habaq apa terbaik lah. Nanti hampa kena pakai dulu baru hampa tahu. Ataupun hampa tunjuk saya nak tunjuk result nanti baru hampa nampak perbezaan exhaust kita dengan exhaust yang ada kat pasaran tu. Okey no? Jadi exhaust jangan tanya lagi, tunggu saya iklan kemudian baru ada yang tu. Sebab saya pun duk tunggu jawapan daripada kilangnya, takut-takut dia pun tak sempat. Kalau dia sempat kita adalah 30 ke 50 batang saja dulu sebelum Reddit member. Selepas Reddit member barulah ada banyak yang 1000 batang saya order tadi. Okey, ngam.